Bagaimana jika kedatangan kedua Yesus ke Palestina sebenarnya berkaitan dengan keturunan Bani Israel yang selama ini kita tidak sangka? Dan bagaimana jika sebahagian daripada keturunan itu sebenarnya sudah menjadi Muslim? Dalam Islam, Nabi Isa bin Maryam akan kembali pada akhir zaman. Baginda akan mengalahkan Yajuj wa Majuj, membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Peristiwa-peristiwa akhir zaman akan berpusat di kawasan Tanah Suci, yaitu bumi Palestin. Tetapi ada satu tafsiran Islam kontemporari yang menarik. Surah Al-Anbiya ayat 105 mengatakan bahawa Allah telah menulis dalam Zabur bahawa hamba-hambaku yang soleh akan mewarisi bumi. Dalam tafsiran ini, bumi atau tanah tersebut dikaitkan dengan Tanah Suci, sementara Zabur sendiri berkaitan dengan tradisi Bani Israel. Jadi siapakah hamba-hamba yang soleh itu? Surah Al-Baqarah ayat 133 menceritakan saat Nabi Yaqub berada di ambang kematian. Baginda bertanya kepada anak-anaknya, "Apakah yang kamu sembah setelah aku tiada?" Mereka menjawab bahawa mereka akan menyembah Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Tuhan Nabi Yaqub, Tuhan yang Maha Esa. Lalu menegaskan, "Dan kepadanya kami berserah diri." Dalam bahasa Al-Quran, Muslimun. Maka menurut tafsiran ini, pewaris sejati bukan ditentukan semata-mata oleh etnik, tetapi oleh keturunan Israel yang kembali kepada tauhid dan penyerahan diri kepada Allah. Di sinilah persoalan tentang rakyat Palestin menjadi menarik. Sejarawan Israel Shlomo San dalam bukunya The Invention of the Jewish People mempertikaikan dakwaan bahawa orang Rom melakukan pengusiran menyeluruh terhadap penduduk Yahudi Yudea, sehingga hampir seluruh masyarakat Yahudi tempatan meninggalkan Tanah Suci. Menurut Hujah San, ramai penduduk tempatan kemungkinan terus tinggal di wilayah itu. Selama berabad-abad, sebahagian keturunan penduduk tersebut mungkin memeluk Kristian. Kemudian, selepas kedatangan Islam, kebanyakan daripada mereka menjadi Muslim. Jika demikian, timbul persoalan besar. Mungkinkah sebahagian besar Muslim Palestin hari ini mempunyai keturunan daripada penduduk Yudea kuno, termasuk orang Yahudi yang kemudian bertukar agama sepanjang sejarah? Perlu ditekankan, ini tidak bermakna semua rakyat Palestin ialah keturunan langsung Bani Israel, dan sejarah populasi di Tanah Suci jauh lebih kompleks daripada satu garis keturunan sahaja. Tetapi kemungkinan kesinambungan penduduk tempatan memang menjadikan persoalan ini menarik. Bahkan ada tafsiran yang lebih jauh menghubungkan sebahagian masyarakat Pashtun atau Patan di Afghanistan dan Pakistan dengan legenda 10 suku Israel yang hilang. Namun hubungan Pashtun dengan suku-suku Israel masih merupakan teori asal-usul yang diperdebatkan dan bukan fakta sejarah atau genetik yang telah terbukti. Menariknya, di sinilah tafsiran Islam ini mempunyai persamaan dengan dispensasionalisme Kristian. Dispensasionalisme Kristian juga menghubungkan 3 perkara: Israel, Tanah Suci, dan kedatangan kembali Yesus. Tetapi tafsiran Islam ini memberikan kesimpulan yang sangat berbeza. Menurut tafsiran ini, sisa Israel pada akhir zaman tidak merujuk kepada orang Yahudi moden atau negara Israel, tetapi kepada keturunan Bani Israel yang kembali kepada tauhid dan berserah diri kepada Tuhan. Sebaliknya, dalam kerangka ini, sisa Israel merujuk kepada keturunan Bani Israel yang berserah diri kepada Tuhan dalam tauhid, yang mungkin masih terpelihara dalam kalangan sebahagian Muslim Palestin. Dan juga, menurut satu teori yang menghubungkan sebahagian masyarakat Pashtun atau Patan di Afghanistan dan Pakistan dengan legenda 10 suku Israel yang hilang. Maka dalam kerangka tafsiran ini, kedatangan Nabi Isa bukan sekadar kisah tentang akhir dunia, tetapi juga tentang penyatuan kembali keturunan suku-suku Bani Israel yang telah tercerai-berai, membawa mereka kembali ke Tanah Suci untuk bersatu dengan saudara-saudara mereka yang masih berada di sana di bawah panji tauhid dan ketundukan kepada Allah. Ia menjadi kisah tentang Tanah Suci, Bani Israel, tauhid, dan penyempurnaan misi Nabi Isa. Penutup. Jadi persoalannya, bagaimana jika sebahagian daripada sisa Bani Israel yang disebut dalam nubuat akhir zaman sebenarnya telah berada di Tanah Suci selama berabad-abad, sebahagiannya kini dikenali sebagai Muslim Palestin, sementara yang lain mungkin dikaitkan dengan masyarakat Pashtun atau Patan di Afghanistan dan Pakistan, dan bahawa kembalinya Nabi Isa pada akhir zaman merupakan sebahagian daripada misi ilahi untuk menghimpunkan mereka kembali, menyatukan mereka di Tanah Suci melalui riwayat panji-panji hitam dari Khurasan, serta membawa mereka kepada tauhid dan pemerintahan yang adil.
Apa pendapat anda?